Ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Pina binti Mu'adni. Saya mewakili ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Ilmu Hakim, Nur Dania Batinsyah dan Nur Syifa Dania. Kami mewakili SMK Baca Buku. Mari saksikan lakonan kami. Dania, mengapa sekolah kita menggunakan kon untuk membuat line? Sekolah kita tidak mempunyai kewangan yang mencukupi. Oleh itu, kita tidak dapat membeli line maker kerana kos yang sangat tinggi. Oh, bagaimana kalau kita cuba untuk membuat line maker tetapi menggunakan bahan kita semula dan kos yang rendah? Oh, idea yang cerdas. Kos yang tinggi menjadikan line maker ini susah untuk dimiliki oleh beberapa sekolah di Malaysia. Contohnya seperti di kawasan pendalaman. Kami menggunakan kereta mainan sebagai rasa, kemudian meletakkan tong spray racun yang terpakai di atas kereta mainan tersebut. Setelah itu kami memasang solar panel berfungsi untuk menyalurkan tenaga daripada matahari, nozzle pula berfungsi untuk menyalurkan minyak atau cat, hose bekerja untuk menyalurkan minyak atau cat ke nozzle, wayar berfungsi untuk menyalurkan tenaga elektrik ke kereta mainan. Projek ini menggunakan minyak enjin terpakai. Bahan dan kos barang. Panel solar RM9.90, tong spray racun kosong, kereta mainan RM25, hose clear RM1.50, nozzle RM5.90, tempera board RM3, wayar RM6. Anggaran harga untuk membuat alat tersebut perlu menggunakan RM51.30. Okey, kesimpulannya ialah produk ini memudahkan kerja sekolah, mesra alam, contohnya seperti menggunakan minyak enjin terpakai dan tidak menggunakan kos yang terlalu tinggi.